Tinggal lah, tak apa jauh dah dekat kandang kambing. Boh, macam mana boh? Kau okey lah? Aish, aku okey. Okey, hang relax lah, biar aku buat kerja. Okey, elok boh. Kau tunggu sini. Kalau aku bagi syarat, kau datang. Bawa tali. Tali lah. Ada. Okey, steady. Aku pergi dulu. Kebetulan, semasa mereka nak buat job kambing, seekor harimau besar dah ada dalam kandang lah. Sedang memilih mangsa nak makan. Nak faham. Harimau ni, dia dah tenang lah kan. Hak mana dia nak balun ni kan. Mana yang besar kan. Yang si Bobo ni pula, dia dah berjalan lah. Mengendap-endap camping sebelah kandang lah. Dekat dengan dinding kandang. Tanpa fikir panjang, Bobo terus berkabut. Mana kaki yang besar ni? Besar ni, piak, dia pegang pula kaki harimau. Harimau tu tak terkejut, tapi harimau tu takut. Menggeletar harimau. Ush. Sezaman hidup aku lah, tak ada haiwan ataupun makhluk lain yang berani dengan aku ni. Ini spesies apa ni? Berani sangat ni. Pegangnya kaki aku. Menggeletar harimau tu. Takut. Dia bayangkan yang makhluk pegang kaki dia ni lagi dahsyat daripada dia. Dia terus jadi macam lembu. Ikut je. Yang si Bobo pula apa lagi? Ini besar ni. Stand by. Steady. Dia pegang. Bagi syarat. Bobo pun sampai. Dapat. Tengok orang lah kawan. Lima ikat. Ikat. Stay. Siap. Kemudian, macam mana kita nak bawa ni? Kita kandur lah. Ambil kayu. Cara dia membawa ni, kayu tu di tengah-tengah dia bergantung harimau. Depan Bobo, belakangnya Bobo. Mereka pun pergi. Lepas safety kat tu, mereka pun jalan belah. Keluar, jauhkan daripada kandang. Dia pergi jauh. Time ni. So nak cakap lah, hati gembira lah. Dah dapat hasil lah. Sambil berjalan, sambil nyanyi. Suwe, good morning. Suwe, good morning. Wah kan. Dia menyanyi. Macam-macam lah dia dah berangan lah ni. Kita masak ini sedap. Kita buat ini sedap. Ini kalau kita dua ini. Tiba-tiba dengan kuasa Allah dunia tadi, sedang demo